Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan 2.1 iaitu berkaitan dengan konsep kufu dalam Islam. Maksud kufu dalam perkahwinan boleh dikatakan serupa, seimbang atau serasi antara pasangan suami dan isteri sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkahwinan. Menurut Imam Syafi'i, sekufu terbagi kepada 6 aspek iaitu Islam, merdeka, agama, keturunan, kerjaya dan sejahtera daripada sebarang kecacatan. Hari ini saya akan terangkan hanya 3 sahaja aspek taraf kufu iaitu agama dan kesolehan. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, tidak cacat. Aspek pertama iaitu agama dan kesolehan. Seorang lelaki yang fasik tidak sama sekali sesuai untuk dengan perempuan yang solehah. Hal ini kerana berdasarkan firman Allah, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Surah As-Sajadah ayat 18. Walau bagaimanapun, kita perlulah membezakan antara orang yang beragama dengan orang yang belajar agama. Istilah yang digunakan oleh Nabi kepada perempuan Zat al-Din atau dikenali sebagai mutadayyin, sedangkan yang belajar agama sudah tentu mempunyai ilmu dan kefahaman yang baik, tetapi kadang-kadang mereka tidak amalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Apa yang perlu kita lakukan adalah dengan mencari pasangan yang memenuhi aspek tersebut iaitu mematuhi agama dan lebih baik apabila mempunyai kefahaman agama serta ilmunya. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan boleh dibahagi kepada 2. Ada yang mulia tetapi bukanlah kaya. Ada pula nampak biasa tetapi boleh menghasilkan jutaan ringgit apabila mempunyai idea yang kreatif, inovatif dan pandai mencari pasaran serta peluang untuk menjana pendapatan melalui pelaburan dan perniagaan. Berdasarkan aspek pekerjaan, seseorang yang mempunyai pekerjaan yang bertaraf rendah seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala ternakan ataupun pencuci tandas adalah tidak kufu mengahwini anak perempuan yang berilmuan, hakim atau ahli perniagaan. Kerana ini merupakan salah satu punca penceraian kerana perkahwinan mereka tidak sekufu. Akhir sekali, berkaitan dengan tidak cacat. Kecacatan boleh dibahagi kepada 2, iaitu yang pertama, yang mengaibkan seperti HIV, AIDS, kusta, gila dan lain-lain. Perkara ini sebaik-baiknya dielakkan, melainkan wujudnya persetujuan dan kefahaman yang jelas. Yang kedua, kecacatan yang kecil seperti cacat bahagian anggota namun kefungsian masih berlaku. Yang ini tidaklah mempunyai penghalang dalam membina sebuah perkahwinan. Jadi itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zafran binti Muhammad, memetik ilmu Fakultas Hadis Manapun. Baiklah, hari ini saya akan bertentangkan berkaitan dengan apakah kepentingan kufu dalam perkahwinan. Yang pertama adalah kufu ini dapat menjamin keharmonian dalam rumah tangga. Hal ini kerana kufu ini kita hendak mencari kesepadanan, iaitu kesepadanan antara pasangan, iaitu dari segi agama, nilai, akhlak dan cara berfikir. Dan aspek-aspek ini perlukan kesepadanan kerana ia akan lebih menimbulkan rasa kesefahaman antara pasangan, dan yang lebih eloknya ia dapat mengekalkan lagi hubungan antara pasangan kerana mempunyai kesefahaman yang sama dan cara berfikir yang sama, iaitu keserasian. Jadi yang kedua kepentingannya adalah untuk mengelakkan konflik sosial dan tekanan daripada keluarga. Seperti kita tahu, perkahwinan ini menyatukan 2 pasangan yang berlainan latar belakang keluarga. Maksudnya dari segi budayanya berbeza, statusnya berbeza dan cara hidupnya berbeza. Jadi kufu ini penting untuk kita cari kesepadanan kita, atau kita perlu cari latar belakang keluarga yang lebih kurang sama dengan kita. Kerana apa? Kerana apabila berlakunya konflik, kita dapat menyelesaikannya dengan matang. Itu satunya. Dan yang keduanya, kita tidak melibatkan orang unsur-unsur luar, maksudnya pihak luar yang menyelesaikan masalah rumah tangga pasangan tersebut, kerana kita ada kesefahaman atau ada kesepadanan dalam perkahwinan itu.
Baiklah, kepentingan yang ketiga atau yang terakhir adalah ia dapat menjamin kestabilan emosi dan psikologi pasangan. Kerana apa? Kufur ini kita hendak cari keserasian. Jadi keserasian yang kita cari adalah dari segi kematangan berfikir, dari segi komunikasi yang betul dan pengurusan emosi yang benar. Kerana apa? Tiga aspek ini penting. Ialah kerana ia dapat membolehkan pasangan untuk menyelesaikan apa-apa masalah dalam isu rumah tangga itu secara matang tanpa perlu menjejaskan hubungan mereka sesama suami isteri. Dan paling kita nak sekali adalah dapat menyelesaikan masalah tanpa perlu jalan yang terakhir atau kita menemui jalan terakhir atau penceraian. Itu yang kita nak elakkan. Jadi itulah daripada saya kepentingan kufur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Naziha dan saya akan teruskan perbincangan tentang perceraian kerana tidak sekufu. Sebelum itu, kita kenal tentang perceraian dahulu. Hukum asal perceraian adalah harus tetapi tidak digalakkan dalam Islam. Hukumnya juga boleh berubah mengikut situasi. Kita teruskan dengan perceraian kerana tidak sekufu. Pertama sekali, antara faktor utama perceraian kerana tidak sekufu berlaku adalah ketiadaan persefahaman antara suami dan isteri. Di mana apabila pasangan tidak dapat memahami antara satu sama lain, hubungan mereka akan menjadi semakin renggang. Selain itu, masalah komunikasi iaitu situasi di mana komunikasi yang lemah boleh menimbulkan salah faham antara pasangan. Seterusnya, perbezaan matlamat hidup juga akan menyebabkan hala tuju rumah tangga tidak seiring dan akhir sekali kegagalan menyesuaikan diri selepas perkahwinan. Seterusnya, kesan kepada pasangan jika tidak sekufu adalah ianya boleh menyebabkan konflik berpanjangan, tekanan emosi dan tidak puas hati, keharmonian rumah tangga terjejas dan sekaligus menyebabkan risiko perceraian meningkat. Seterusnya, pada sudut pandangan Islam, di surah An-Nur ayat 26 yang bermaksud perempuan-perempuan keji untuk lelaki keji dan lelaki keji untuk perempuan keji, dan perempuan-perempuan baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan pentingnya keserasian akhlak dan peribadi antara pasangan. Akhir sekali, bagi mengatasi masalah ini, pasangan perlu mengamalkan komunikasi yang baik, sikap toleransi dan usaha untuk membina persefahaman antara pasangan untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Sekian daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pandangan Islam terhadap pasangan yang tidak sekufu. Dalam Islam, konsep sekufu sebenarnya bukanlah syarat sah sesuatu perkahwinan, tetapi ia sangat digalakkan sebagai faktor untuk mewujudkan keharmonian dalam rumah tangga. Walaupun sesuatu pasangan itu tidak sekufu, perkahwinan mereka tetap sah selagi memenuhi rukun dan syarat nikah. Selain itu, tidak sekufu juga bukan satu dosa, tetapi ia boleh menjadi cabaran dalam hubungan jika tidak diurus dengan baik. Dari pandangan terperinci, poin yang pertama, bukan syarat sah nikah. Sekufu sebenarnya bukan syarat sah dalam perkahwinan. Ini bermaksud, walaupun pasangan tidak sekufu dari segi harta, keturunan atau kerjaya, perkahwinan mereka tetap sah selagi memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam Islam. Jadi, sekufu lebih kepada faktor keserasian untuk membantu keharmonian rumah tangga, bukan penentu sah atau tidak sesuatu perkahwinan. Poin yang kedua, peranan wanita dan wali. Konsep sekufu ini sebenarnya merupakan hak wanita dan walinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bakal suami mampu memikul tanggungjawab dalam perkahwinan. Namun, jika wanita dan wali bersetuju dan redha, maka perkahwinan tetap sah walaupun tidak sekufu. Poin yang ketiga, faktor keharmonian. Dalam Islam, isu tidak sekufu boleh diatasi jika pasangan mempunyai kefahaman agama yang kuat. Selain itu, sikap tolak ansur, saling menghormati dan redha antara satu sama lain juga sangat penting. Oleh itu, tidak sekufu tidak sepatutnya dijadikan alasan utama untuk berlakunya konflik atau perceraian. Poin yang keempat, aspek sekufu. Dari sudut Islam, aspek sekufu yang paling utama adalah agama dan akhlak. Manakala faktor lain seperti harta, keturunan dan kerjaya hanyalah faktor tambahan. Sebagai contoh, jika seorang isteri mempunyai kerjaya yang lebih tinggi daripada suami, ia tidak menjadi masalah selagi kedua-duanya memahami peranan masing-masing. Sebagai contoh, kita boleh lihat kisah Bilal bin Rabah. Beliau berasal daripada latar belakang hamba, namun dimuliakan kerana keimanan dan akhlaknya. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam,
Nilai seseorang itu diukur berdasarkan agama dan akhlak, bukan status sosial. Sebagai kesimpulan keseluruhan, konsep kufu memainkan peranan penting dalam memastikan keharmonian dan kestabilan rumah tangga. Walaupun ia bukan syarat sah perkahwinan, kesepadanan dari segi akhlak, agama dan cara hidup sangat membantu dalam mengurangkan konflik. Tidak sekufu juga boleh menjadi faktor kepada penceraian jika perbezaan melibatkan perkara asas seperti nilai hidup, komunikasi, emosi dan matlamat kehidupan. Namun begitu, tidak sekufu bukanlah penentu mutlak kepada kegagalan perkahwinan. Kejayaan rumah tangga sebenarnya bergantung kepada usaha, toleransi dan persefahaman antara pasangan. Oleh itu, setiap pasangan perlu sentiasa berusaha membina hubungan yang baik supaya dapat mencapai matlamat perkahwinan, iaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.